Pernah tak anda terfikir, apa jadi bila sebuah empayar yang hebat tiba-tiba ranap? Warisnya terpaksa lari dan kena bina semula semuanya dari kosong sambil dikelilingi musuh. Bunyi macam cerita filem kan? Tapi ini bukan fantasi. Inilah kisah benar yang luar biasa tentang kebangkitan Kesultanan Johor Riau. Soalan ni memang tepat sekali untuk gambarkan cabaran yang dihadapi oleh Johor Riau. Sebuah kesultanan yang lahir daripada abu kemusnahan, tapi entah macam mana berjaya jadi salah satu kuasa terbesar di rantau ni. Jom kita bongkar macam mana mereka lakukannya. Okey, jom kita tengok garis masa ni sekejap. Tahun 1511, Melaka jatuh. Tapi bayangkan, cuma 17 tahun lepas tu, benih empayar baru dah mula tumbuh. Menjelang 1641, ia mencapai zaman emasnya sebelum takdirnya diubah oleh kuasa kolonial pada tahun 1824. Cepat kan? Baiklah, kita mula dari bab pertama. Kesultanan ni diasaskan oleh putera kepada Sultan Melaka yang terakhir. Namanya Raja Ali. Tapi kita kenal dia dengan gelaran Sultan Alauddin Riayat Shah I. Dan kena ingat, ini bukan sekadar buka negeri baru tau. Ini adalah misi untuk sambung legasi Melaka yang terpadam. Dan tengoklah betapa bijaknya langkah pertama mereka. Sejak hari pertama lagi, fokus utama ialah survival. Kenapa pilih Kota Kara? Sebab lokasinya strategik gila. Sungai tu cukup dalam untuk kapal-kapal besar masuk dan berlindung, dan bukit-bukit kat sekeliling tu, itu dah jadi macam kubu semula dia yang percuma. Hebat kan? Tapi, nak survive ni bukan senang. Sebaik saja ditubuhkan, Johor Riau terus tersepit. Betul-betul tersepit dalam satu konflik besar yang kita panggil Perang Tiga Segi. Mereka kena berlawan dengan dua lagi kuasa besar yang sama-sama nak kuasai laluan perdagangan paling hot di dunia waktu tu. Okey, so kita ada 3 pemain utama kat sini, masing-masing dengan agenda sendiri. Johor, of course, matlamat utama dia nak rampas Melaka balik. Portugis pula nak kekalkan monopoli rempah dan tak nak ada pesaing. Dan Aceh dari utara nampak peluang nak jadi superpower baru kat rantau ni. Jadi bayangkan, 3 kuasa ni bertembung dekat Selat Melaka, memang huru-hara. Dan kalau anda rasa Perang Tiga Segi tu dah cukup pening, tunggu dulu, ada lagi. Selain perang 100 tahun tu, mereka kena hadap perang Johor Jambi pula. Dalam istana sendiri pun, pembesar-pembesar bergaduh berebut kuasa. Lepas tu, tiba-tiba muncul pula raja kecil datang serang nak rampas tahta. Dari luar kena, dari dalam pun kena. Jadi, persoalannya macam mana mereka boleh survive semua ni dengan musuh keliling pinggang? Jawapannya mudah, bukan setakat guna otot, tapi lebih banyak guna otak. Johor Riau guna strategi yang pintar untuk lawan musuh yang lebih kuat. Ini dia game plan genius mereka. Nombor 1, sentiasa bergerak. Kena serang kat sini? Relax, kita buka pusat pentadbiran baru kat tempat lain. Sentiasa selangkah di hadapan. Nombor 2, bina kubu padu. Tembok kayu setinggi 12 meter siap dengan meriam, memang ngeri musuh nak dekat. Dan nombor 3, ini yang paling game changer. Mereka buat pakatan dengan kuasa Eropah baru yang tengah naik, iaitu Belanda. Dan pakatan ni bukan setakat sembang kosong tau. Johor main peranan penting. Mereka tolong angkut barang perang, tolong gali parit, tolong kepung musuh. Basically, mereka buat kerja-kerja berat. Hasilnya, boom! Pada tahun 1641, Portugis di Melaka akhirnya tumbang. Inilah titik perubahan yang Johor tunggu-tunggu. Walaupun, macam yang kita tahu, pakatan dengan kuasa Eropah ni selalunya ada udang di sebalik batu. Okey, bila keadaan dah mula cool down sikit daripada perang, Johor Riau mula tukar gear. Dari fokus untuk survival semata-mata, mereka mula tumpu pada ekonomi. Pelabuhan mereka diubah menjadi salah satu pusat perdagangan antarabangsa yang paling sibuk di dunia. Dan bila saya kata sibuk, saya masukkan betul-betul sibuk. Bayangkan, pada satu-satu masa, boleh ada sampai 600 kapal dagang berlabuh kat situ. Serentak. Kapal-kapal ni datang dari China, India, Siam, malah dari Eropah. Pelabuhan Johor dah jadi macam bandar kosmopolitan terapung. Cuba tengok apa yang didagangkan. Barang-barang lokal macam lada hitam dan timah dikumpul kat sini. Lepas tu, barang-barang import mewah macam sutera Cina dan kain wangi dari Gujarat pula diedarkan dari sini. Senang cerita, Johor dah jadi macam hub logistik gergasi, tempat semua barang dari timur dan barat bertemu. Semua ni bukan terjadi secara kebetulan tau. Ada sistem yang sangat canggih di sebaliknya. Ada Syah Bandar, macam CEO pelabuhan yang uruskan semua benda. Ada orang laut. Mereka ni umpama Navy SEALs zaman tu, yang jadi tentera laut dan pengawal keselamatan. Dan yang paling penting untuk pedagang luar, mereka dapat perlindungan khas daripada pembesar. Jadi, semua orang rasa selamat dan yakin nak berdagang di Johor.
Tapi, kehebatan Johor Riau ni bukan setakat pada kekayaan dan perdagangan saja. Waktu zaman emasnya, ia juga berjaya membina sebuah empayar kata-kata. Maksudnya, ia menjadi pusat intelektual dan persuratan terulung bagi dunia Melayu. Dan bila kita sebut pasal persuratan, kita kena faham konsep penting ni, karya agung. Ini bukan sebarang buku atau novel, ini adalah karya yang levelnya lain. Ia membentuk cara fikir, nilai-nilai dan pandangan hidup orang Melayu selama berzaman-zaman. Dan Johor Riau lah tempat lahirnya karya-karya ini. Contoh pertama yang paling power ialah Sulalatus Salatin atau yang kita lebih kenal sebagai Sejarah Melayu. Naskah penting ini telah disusun dan ditulis semula di Johor. Kenapa ia sangat penting? Sebab ia mengesahkan keagungan salasilah Raja-Raja Melaka dan secara tak langsung, ia menjadi macam cop pengesahan bahawa Johor Riau lah pewaris sah legasi Melaka. Seterusnya, yang ni mesti semua orang pernah dengar, Hikayat Hang Tuah, epik tentang kepahlawanan dan kesetiaan yang tak berbelah bahagi. Kisah Hang Tuah ni dah jadi macam blueprint atau acuan nilai-nilai budaya Melayu yang dipegang selama beratus-ratus tahun. Dan ini bahagian yang paling membanggakan. Kedua-dua karya agung ni bukan saja penting untuk kita, tapi kini diiktiraf oleh UNESCO. Maknanya, warisan intelektual Johor Riau ni diiktiraf sebagai antara harta karun terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Hebat kan? Jadi, bila kita lihat balik keseluruhan kisah Johor Riau ni, ia bukan sekadar belajar sejarah. Sebenarnya, ia adalah satu kajian kes yang luar biasa tentang daya tahan, tentang kebijaksanaan dan tentang kebolehan untuk bangkit semula dari kegagalan. Kisah mereka ni macam satu peringatan. Tak kira seteruk mana pun kita jatuh, dengan strategi yang betul dan semangat yang tak pernah padam, kita sentiasa boleh bina semula sesuatu yang baru dan lebih gemilang.